Woi, senang kau je buang sini. Kepala otak kau buang situ. Ramai berpuas hati terhadap tindakan pemilik perakam menegur lelaki sengaja membuang sampah ke dalam sungai. Menerusi satu video rakaman dashcam yang tular memaparkan satu kejadian tidak bertanggungjawab membabitkan sebuah lori membuang sampah merata tempat viral di media sosial. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Jalan ke Kampung Makmur, Pelentong, Johor pada 7 Mei 2025. Dalam rakaman tersebut, pemilik perakam menegur tindakan tidak bertanggungjawab kepada seorang lelaki selamba membuang sampah ke dalam sungai dan kawasan sekitar dengannya. Video ini mengundang kemarahan orang ramai dan berikut adalah video yang tular. Yeah, boy. Woi, senang kau je buang sini. Kepala otak kau buang situ. Oi, asal kau buang sini? Bangkak banyak sampah kau. Asal kau buang sini? Kau panggil lah. Asal kau buang sini? Asal buang situ sampah? Awak tak pasal sampah sini kau buang sini. Plastik hitam tu kau buang itu. Bangkak balik. Sebelum aku call polis. Patutlah sampah banyak kat tepi tu, kau orang yang buang.